Tanjung Katong sana makin gelap lah. Tiada ku sangka kau sungguh kejam, kau rampas segalanya yang kau dendammu. Bila bumi bersangka Kau repeat lagi kau sungguh kejam, Kejam kau pulang kemana. salah. Kita gawe main. Oh hentikanlah menghantuiku. Everything okay Sana lah. Okey. Lagu apa? Apa? I dalam hati I ni tergerak nak nyanyi satu lagu. Lagu apa? Dia macam manggil-manggil suruh nyanyi lagu ni. Serius lah? Ha. Dengan sesuatu Macam ada yang nak keluar lah. Stay input apa-apa stay input tekan kamera. Roger. Air dah tak boleh duduk diam. Tengah ni je lah. I feel something lah. Kau duduk. Kenapa? Apa-apa jangan cabar. Kau duduk. Nak duduk apa? Naik ni. Ada benda lalu tadi. Sis Maya, Ya? I boleh ceritakan sikit surrounding macam mana feeling? Seram sejuk lah. Okay guys, yang tadi nak ceritakan kekurangan. Aku rasa aku ceritakan je lah. Tadi yang bila YouTube punya kamera jatuh tu, actually bila I jalan tu pergi sana, the moment bila I ke belakang pusing kan nak betulkan kamera yang tengah jatuh tu, itu benda tergerak sekali lagi lah. Kalau korang perasan tadi, 2 kali I adjust tu kamera. Dan bila I nak jalan patah balik tu, kan, I punya kaki rasa kena pegang. Macam yang tadi kat depan tu I ada kebas-kebas saya punya kaki, I rentak-rentak kaki I. So from there onwards itu yang dah pelik-pelik ni kira. Macam tadi kat belakang I bila I tengok yang Maya punya belakang dia yang tempat bakar tu kan dah habis babe. Kau tengok tu benda dah habis. Belakang aku masih ada lagi. Nampak belakang kau? Oh dah habis. Dah habis kan? Sekarang dah banyak benda terbang-terbang lah. Itu tadi, itu binatang apa itu? Kuning-kuning. 3 dah lalu 3. Keluar sana tak? Jangan. Jangan bergerak Maya, jangan bergerak. Kita tengah fokuskan ni sekejap kita akan masuk. Duduk je. Tadi aku nampak ada ni jalan. I dengar bunyi daripada tadi. On my right ear. From just now. But I don't know you hear or not. Dia jauh tapi I hear very near on my right ear. Tadi aku diri tu. Dengar? Ha? Dengar tak? But I don't know if you hear or not.
Guys, korang nampak aku kan? Tadi aku rasa kat sini, babe. Kalau ada siapa-siapa ada nampak daerah sini, korang update lah. Okay guys, thanks. 2050 kita masuk. 2050, 8 minit lagi. Tiba bunyi dia busy kat sini. No, I think got something. No, I feel like got something. Like macam ada orang. Kau duduk sana. Kan? I saw something. Jangan tu, kau duduk sana, kau duduk sana. I feel somebody. Kan? I feel like got somebody. Daripada tadi Duduk. Tak rasa ada orang. Aku faham. Tapi yang tadi aku mengelak tu apa? Tapi Angah dah tak kasih lawan. Lah jadi masalah aku ke kau bercakap lah. You okay? Okay. But I feel got somebody. I really feel got something. Macam ada orang. Macam ada rasa orang. Macam kita kan rasa bila orang macam ada orang kan. Yes. Aku faham. I feel that, not that I scared, but I feel like got somebody. That's why what is there? Nah, actually daripada tadi yang air duduk tempat air tu dah ada rasa. Yang tadi macam ada tangan belai air ke leher tadi. Kau duduk. Macam mana duduk? Duduk macam ada rasa orang. Okey, kau percaya aku kan? Kau duduk. Yeah. Kau percaya aku. Aku ada kat sini. Limas lah benda ni semua. Actually, dan betul lah. Bila kita tukar tempat ni kau rasa macam ni. So betul tadi ya. Saya bukalah lampu ni. Kau duduk. Kimak betul lah. Okey kak, ada apa-apa tak? Tak, macam ada something. Okey. Jangan jauh daripada kawasan yang Angah cakap. Ada naik laju lah, 60 lebih. EMF bunyi. Cuba nombor dah lari sana. Jijik berapa? Tadi
1 plus 1.223, 9.95. Dia turun-turun. Maya kau duduk. Rosak ke apa ni? Sini. Ini paling tinggi ya. Gila babi guys. You want to sit there? Same. Maknanya tak mau jauh sangat. Pasal dia pakai hitam tak nampak sangat. Banyak kuaset, banyak tak mau kuaset. Tak mau apa? EMF dah start bunyi kan? EMF jauh daripada korang eh. Ni. Ni dah bunyi, tengah bunyi ni. Dia punya reading also temperature going down oh. Tu dah kira heavy gila lah. Duduk. Aku risau kau ni. Kenapa? I think I saw something. Kamera YT bergerak lagi ya. I saw something there. I saw something there. Maya duduk Maya. No, because Kamera YT dah start kacau lagi ya. this EMF is ringing from just now. Sial kau tengok. Sini. Dia dah spike gila lah ni EMF tak berhenti. Angah masuk. Duduk. No, I saw something. Kau suluh lampu. Hey. Angah, air boleh jalan tak? Air pergi. Tak mau kloset. Allah. EMF dah gila babi ni. Tengah panas, korang tak mau kloset. Stay to the camera. Jadi bos tengah pantau. Kita tengah jalan. Okey, Maya dah duduk balik dah. Assalamualaikum. Apa yang heavy ai? Kan? Jadi bos masuk. Ready bos, masuk. I rasa you anukan Maya dulu. Okey. Kita tunggu Lady Boss dulu lah. Kasih Lady Boss saya tekan ke Maya aja. Tu lah Angah nak cakap kau belakang ada cair. Bagus pada start mengepas. Kan try. Dia sama-sama tau. Kira Angah nak bilang korang, kau dah rasa. No, it's something. It's inside telling me. Don't go out now. Sekejap kita tunggu Something Lady is Boss. coming. Perjalanan dia pun jauh juga. I'm okay. Lady Boss sampai. Kasih Lady Boy scan dulu lah. Sekarang apa tengah? Maya cakap is something inside her. Dia macam On your right side kan tadi. Ayo jom. Lady Boy okey tak? Lady Boss dah sampai lah. Sejuk sih. kita kat luar jangan lagi. Jadi masih dekat surrounding. Kita tangan kau gitu oi. Tengok Den. Pegang. Tutup dia dulu. Dia ni pegang. Dia dari tadi. Sis Maya okay, don't worry. Sis Maya is okay. Okay guys, everything is okay. Alhamdulillah. Okay, so korang kalau nak tahu apa yang terjadi, Tunggu kita sampai kat tunggu luar. kita sampai kat base, sampai kat luar, kita akan interview. Alright, it's not easy korang. Bukan senang untuk kita semua.